Uh, Pemuda UMNO akan mengadakan konvensyen khas bulan Januari akan datang untuk membincangkan hubungan UMNO, kedudukan mereka dalam kerajaan Madani. Terutama sekali selepas isu mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kalau kita lihat ketua pemudanya Dr. Akmal memang miripnya nak bawa UMNO keluar. Apakah keputusan konvensyen? Sedemikian rupa kita tak tahu lagi. Tapi hakikatnya adalah beberapa pemimpin DAP yang mempunyai jawatan dalam DAP mempelekehkan UMNO. Kenapa masih ada lagi, tak keluar lagi? Ah, tapi hakikatnya adalah pemimpin DAP ini juga dikatakan meraihkan keputusan mahkamah dan juga mereka mengatakan mereka memperjuangkan keadilan dan menuduh yang menyokong Datuk Seri Najib itu sebagai penyangga. Tapi hakikatnya kalau kita lihat kenyataan Perdana Menteri yang mungkin mewakili Perdana Menteri dan juga mewakili PKR, dikatakan bertenang, jangan suka-suka sangat meraihkan keputusan orang lain. Dan pemimpin amanah juga tidak mengeluarkan dikatakan seperti pemimpin DAP. Jadi dalam Pakatan Harapan tu saya lihat DAP berseorangan yang kononnya memperjuangkan keadilan. Jadi kemungkinan dalam konvensyen nanti adalah untuk keputusannya untuk menekan DAP mereka yang patut keluar, bukannya UMNO. Kerana mereka itu dikatakan berseorangan dalam Pakatan Harapan dan juga dalam kerajaan Madani, 18 parti itu tidak dikatakan memberi komen yang negatif terhadap Datuk Seri Najib. Jadi sepatutnya DAP yang keluar, bukan UMNO.